Okay, Assalamualaikum guys. Inilah kita punya plan untuk rolling egg, nesting bag untuk apa ni, telur kan. Kita sebenarnya nak buat 3 kotak, tapi reban kita saiz kita alamak 3 kaki, so dia rapat sangat, so kita buat 2 je lah, 2 kotak je. Kita buat macam ni lah, macam ni. Nampak tu dia punya saiz apa semua. Saiz ni kita tak confirm lagi. Kita dah buat saiz confirm dekat sini lah. Kita buat design lah. Kita apa-apa kita, kalau untuk crate yang baru, kita akan buat design lah kat komputer guys. Ini design. Ni kita dinding reban. Box ni kita akan masuk sikit dalam dalam reban tu. Dalam separuh 6 inci kita akan masuk sikit dalam reban tu. 6 inci lagi 10 inci macam tu lah. Kita akan bawa keluar lah. Sebab ke atas ni kalau yang petak ni dia tak boleh buka lah, dia punya bumbung tu kan. Yang ni boleh buka, yang sengit ni. Kat luar ni boleh buka lah bumbung untuk tengok ayam. Dan bawah ni boleh buka untuk ambil telur lah. Ada angle kan. Bila ada angle, alamak ada angle lah guys. Ada angle ni so ayam tu bertelur, dia golek sampai sini. Okay guys, macam tu lah guys. Ni dia punya kiraan nak belilah. Kita pakai besi yang berlubang tu kan, macam L macam tu kan, panjang, warna biru, kuning, hijau, koko, kuning, apa, putih, semua ada kan color dia. Kita pakai besi tu lah. Bawah ni 2 kaki ni dia keluar pada reban kan. Kat bawah ni kaki dia panjang, so kita akan buat almari lah kat bawah ni, supaya kita boleh letak barang-barang tanaman, pokok punya baja ke apa. Atau lepas tu kita ada 2 kan, ni kotak ni, satu sebelah kiri punya reban, satu bilik kedua punya reban lah. Yang sebelah kanan tu mungkin kita boleh letak barang-barang ayam lah guys. Alamak ada almari lah kat bawah tempat telur box ni. Okay guys, okay. Jadi besi ni yang total untuk beli, untuk siapkan satu lah, untuk siapkan satu ni. So kita kali 2 je lah, sebab kita ada 2 reban kan, sebelah kiri dan sebelah kanan. So ni total dia guys. Ini kiraan kasar lah guys. Dalam RM70 untuk rangka lah, rangka besi. Kita pilih besi tu sebab kita nak tahan lama. Besi tu tebal lah guys. Besi tu tebal guys, tahan lama. Dan semua lemak dah siap cat guys. Senang lah kerja kan. Lepas tu sebab kita bukan budak endai yang panggil, budak patri besi tu kan. So kita tak pandai buat benda tu. Kita budak designer guys. Memang pandai buat tu je lah, dengan wiring sikit guys. Ini barang-barang yang kita nak buat untuk brooder untuk anak ayam punya rumah. Kita akan pakai automatic ni lah, thermometer. So, cahaya lampu lah, kepanasan ayam tu. Dan satu lagi untuk kipas guys. Kalau tempat tu panas sangat, dia akan keluarkan angin panas tu guys. Sebab kita dah experience itu, mati banyak. So separuh mati separuh hidup. So kita akan buat lah reban ayam untuk anak ayam guys. So nanti kita akan buat lah, kita akan sambung selepas buat yang ni. Kita akan sambung buat reban anak ayam tu lah. Reban anak ayam 1 minggu hingga sebulan. So dah tumbuh bulu sikit, kita akan pindah ke reban yang satu lagi lah. Reban satu lagi tu kita dah siap dah, memang dah ada dah. Itu saja guys. Alamak. Okay guys. Okay, Assalamualaikum guys. Okay, hari ni kita ambil ukuran nak buat ni,
penetas pula. Tempat ayam bertelur. Okey, kita ni dia punya plan lah. Plan dia punya box tu kan besar mana. Kita buat satu kaki lebih sikit. Lepas tu sebab kalau kita kira satu kaki dari sini ke sini besar jugalah sampai sini kan. So saya akan masukkan dalam sikit box tu. Dan dia akan keluarlah sikit dekat sini satu kaki kot. Bagus juga saya nak buat keluarkan dia satu kaki kat atas ni. Sini box tu. Bawah tu dia punya kaki lah. Kaki tu kita akan buat almari guys. Kita buat almari kat bawah ni. Kat luar. Sebelah sini barang kebun. Sebelah sangkar sana kan guys, sebelah sangkar sana barang ayam, makan ayam, vitamin ayam semua kan. Alamak, macam tu lah guys. Okey. Macam tu lah guys. Tu kita punya plan nak kena buat dia punya telur pula kan. Telur dia. Tapi hari ni ajaib guys. Dia punya ayam BTR ni duduk dalam sangkar guys. Memang ajaib guys. Duduk dalam sangkar guys. Dia tak nak keluar dah guys. Mungkin tak seronok kot kawan dengan diorang tu. Senyap je kan, macam batu. Dia pergi tu Syah lain aku nak sembang-sembang kan. Tapi okey dah ni guys. Dia dah okey tu. Dia situ guys. Malam hujan lebat guys. Ni adalah sikit pokok keladi yang saya tanam. Ni pun besar kecil lembu makan. Tak besar-besar. Ni keladi apa panggil pari. Ni apa benda entah. Saya suka yang exotic sikit lah. Dia punya daun tu nampak macam exotic sikit lah. Ni pun botak ni guys. Itu daun dia macam warna pink, sebelah hijau. Bukan ni, bukan pegaga ni. Ini apa ni guys? Daun sup ke? Sebab pegaga lain daun dia bulat-bulat kan. Macam tajam. Ini pokok boleh buat ni. Pokok ni boleh buat apa? Bonsai guys. Yang ni pun comel juga pokok ni. Nampak. Nak bagi makan ayam pun dah tak ada dah. Sayur nak bagi. Dah botak dah. Salah dah habis. Dia bantai semua dari kat belakang tu semua. Habis botak guys. Tak tahulah nak bagi makan apa daun untuk ayam. Biar je lah dulu. Alamak. Makan je lah dedak tu. Habis dah ni dedak ni. Alamak, dalam mahal sekarang dia naik 50 sen guys. Gold coin dapat RM1 dah guys. Cepat dia naik tu guys. Sakit ni guys. Kena tukar lah. Kita kena tukar dedak guys. Alamak, kena tukar dedak. Okay guys, tu saja guys. Okey dah guys ni. Semua keadaan ayam kita guys. Kita tengok dari atas besar mana. Nampak tak guys? Besar mana? Yang ni guys. Okey, body yang jantan tu makin lebar dah. Dia makin besar. Hari tu nampaklah ada kurus sikit kan. Dia tinggi tapi kurus. Makin kenyang lah tu, makin sihat guys. Tapi air tu saya nampak dia minum, cuma itulah. Macam tak penuh je dalam mangkuk tu kan. Kena letak ni lah. Saya rasa nanti saya letak CCTV lah, pantau dia. Dia minum ke tak kan. Kita kena tengok lah benda-benda tu kan. Kita kena tengok lah. Alamak, kena tengok lah semua benda tu. Sebab kita nak tahu perkembangan ayam tu kan. Dalam sangkar yang sistematik ni. Inovasi moden.
bertaraf baru, naik taraf. Walaupun di kampung naik taraf. Okey guys, itu saja guys. Assalamualaikum guys.